bila dia punya overthinking tu dah mengganggu dia untuk ataupun dah menghentikan dia daripada melakukan tugas-tugas harian. Nak tanya Alma lah, normal tak kalau kita overthinking? Okey, kita ni kan orang kata manusia biasa kan. Sebenarnya berfikir tu keadaan yang normal untuk individu yang normal. Sebab apa? Sebab yelah, kita ni kehidupan seharian kita akan terima benda-benda yang berlaku secara tiba-tiba kan, ataupun benda yang tak pasti. So overthinking tu dia akan datang on the spot juga kadang-kadang. Benda tu normal je sebenarnya, tapi dia boleh jadi juga tak normal tau Izan. Dia jadi tak normal bila mana fikiran tu dia mengganggu sehingga menyebabkan individu tu terganggu rutin harian dia. Okey, contohnya bila dia punya overthinking tu dah mengganggu dia untuk ataupun dah menghentikan dia daripada melakukan tugas-tugas harian. Okay. Dah tak nak buat kerja rumah ke contohnya, dah tak nak pergi kerja ke contohnya, okay? Ataupun berasa cemas disebabkan overthinking tadi tu. Jadi panik ke? Jadi panik, boleh jadi panik apa semua tu. So bila benda ni berlaku, dia boleh anggap dia sebagai satu simptom lah yang berkaitan dengan isu kesihatan mental lah. Contoh yang paling basic, kita selalu akan kaitkan dengan depression. Ataupun yang paling dekat dengan overthinking adalah anxiety. Anxiety disorder. Anxiety disorder.